Hai semua, selamat datang. Hari ini kita nak kupas satu peluang yang sangat-sangat best untuk semua pelajar di Kelantan. Dalam perkongsian kali ini, kita akan cover semua benda yang korang perlu tahu. Dari idea besar pertandingan ni sampailah ke blok pertama yang korang akan letak nanti. Okey, jom kita mulakan. Buat julung kalinya, Kelantan akan ada pertandingan Minecraft peringkat negerinya sendiri untuk tahun 2026. Wah, memang menarik. Pertandingan ini dikenali sebagai KEDC atau nama panjangnya Cabaran Pendidikan Digital Kelantan. Ini adalah kerjasama antara Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan dengan PPD Kota Baru. Tujuannya, senang je nak cari bakat-bakat terbaik dari Kelantan dan siapkan korang untuk ke peringkat kebangsaan sambil berpeluang menang hadiah-hadiah hebat. Baiklah, sekarang kita masuk bab yang paling ditunggu-tunggu. Apa misi kreatif korang untuk cabaran kali ini? Tema untuk tahun 2026 ni ialah Taman Tema Air. Best kan? Ini perubahan baru berbanding tema Rumah Selamat macam tahun lepas. Matlamat utama korang adalah untuk cipta satu dunia yang rasa macam betul-betul wujud. Fokusnya mestilah pada kreativiti, keselamatan untuk pengunjung dan mestilah pengalaman yang menyeronokkan. Okey, dengar betul-betul. Ada 5 elemen yang wajib ada dalam binaan korang. Tapi, yang lagi best, korang digalakkan untuk tambah idea-idea gila korang sendiri. Kalau korang masukkan elemen seperti matlamat pembangunan mampan, contohnya macam mana nak jaga kebersihan air, itu boleh dapat markah bonus. Jadi, siapa je yang boleh sertai dan apa syarat-syaratnya? Jom kita tengok bahagian seterusnya ni. Tengok ni. Boleh kata hampir semua orang boleh masuk. Dari sekolah rendah tahap 1 sampailah ke menengah atas. Pelajar pendidikan khas pun ada kategori sendiri. Malah, sekolah bukan bawah KPM pun boleh sertai. Jadi, memang adil untuk semua. Yang ni sangat penting. Ada 4 peraturan emas. Pertama, ini pertandingan solo, bukan berkumpulan. Kedua, semua hasil kerja mestilah 100% daripada usaha korang sendiri. Ketiga, tak boleh guna mods atau muat turun apa-apa dari internet. Dan yang terakhir dan paling penting, jangan tiru projek orang lain. Kalau langgar, penyertaan akan dibatalkan serta-merta ya. Okey, katakanlah korang dah siap bina taman tema air yang paling gempak. Sekarang, macam mana cara nak hantar? Jom kita tengok senarai semaknya. Penting, video pembentangan korang tu mestilah bawah 3 minit. Ingat ya, kurang dari 3 minit. Kalau lebih, walaupun sikit, penyertaan korang akan dibatalkan. Prosesnya mudah je. Ada 4 langkah. Pertama, rakam video tu taman tema korang. Jangan lupa letak suara sendiri tau. Kedua, export file world Minecraft tu. Ketiga, letakkan kedua-dua file, video dan world dalam satu folder. Dan akhir sekali, muat naik folder tu guna Google Form rasmi yang disediakan. Senang kan? Okey, dah hantar. Jadi apa yang berlaku lepas tu, inilah dia garis masa rasmi dan kriteria-kriteria yang para hakim akan tengok. Tolong tandakan kalender masing-masing. Tarikh yang paling-paling penting untuk diingat ialah 28 April. Itu tarikh akhir penghantaran, tepat jam 11.59 malam. Jangan terlepas. Lepas tu, akan ada proses penghakiman, pengumuman finalis dan pusingan akhir secara bersemuka. Ini dia kriteria pemarkahan. Yang paling tinggi 30% adalah untuk kreativiti dan inovasi. Para juri nak tengok idea-idea baru korang. Selain tu, reka bentuk, ketepatan ikut tema dan juga elemen interaktif atau pengekodan juga akan dinilai. Dan jangan lupa, cara korang terangkan dalam video tu pun ada markah tau. Baiklah, kita dah sampai ke bahagian yang paling praktikal. Macam mana sebenarnya nak mula membina dalam Minecraft Education Edition? Ingat 2 benda ni. Pertama, korang mesti guna Minecraft Education Edition, bukan versi lain tau. Dan kedua, semua orang kena bermula dari tapak yang sama rata iaitu template Block of Grass. Maksudnya, korang mula dari kosong. Nak log masuk, senang je. Buka Minecraft Education, klik Sign In. Korang boleh guna akaun M5 sekolah macam biasa ataupun guna ID khas pertandingan yang akan diberikan oleh penganjur. Lepas tu, masukkan kata laluan. Selesai! Dah log masuk? Okey, sekarang nak cipta dunia baru pula. Klik play, kemudian My World. Dalam tu, cari bahagian My Templates dan pilih Block of Grass. Korang akan nampak saiz file dia kosong je. Klik Create New dan yang paling penting, pastikan world korang dalam mode kreatif, barulah boleh mula membina. Jadi, itulah semua maklumat yang korang perlukan untuk bermula.
Sekarang, persoalannya cuma satu. Adakah korang dah bersedia nak bina taman tema air yang paling menakjubkan di Kelantan?